Assalamualaikum, salam Ramadan. Berjumpa lagi kita dalam 30 hari bersama air tangan Haliza Maisuri. Hari ini saya nak ajarkan, saya nak rakamkan menu untuk berbuka, iaitu ayam masak ungkep. Berbagai cara orang masak ayam masak ungkep ni, tapi versi air tangan Haliza Maisuri ni lain sedikit. Mungkin ada yang letak santan, tapi air tangan Haliza Maisuri tidak pakai santan. Mudah sangat-sangat ya. Okey, bahan-bahannya ayam yang telah pun saya gaulkan bersama serbuk kunyit dan juga garam. Dan kita ada bahan untuk dihaluskan: bawang putih, bawang merah, halia, buah keras dan cili api ya. Saya juga telah haluskan serai. Serai ni yang buat ayam ungkep wangi dan lebih sedap ya. Dan ibu kunyit ni memang dah tumbuk siap-siap. Bahan lain pula, kita ada serbuk jintan manis, jintan putih dan juga serbuk ketumbar. Bahan titik pula serai, dan ini daun limau juga daun salam ya. Kita akan blendkan dulu. Kita akan blendkan ya, semua jenis bawang, cili. Dan ayam ungkep ni, kalau dululah ya, masa saya masih menjaga kedai sendiri ya, anak-anak masih kecil ya, saya selalu ungkepkan ayam ni, tapi saya tak pakai santan. Lepas itu ya, saya masuk dalam Tupperware. Bila-bila anak saya nak makan, maid saya akan ambil seketul-seketul untuk goreng dan makan panas-panas pun boleh. Bukan saja sedap dimakan begitu saja, tetapi sedap juga dimakan ya, goreng. Setelah diungkep, kita gorengkan. Sedap. Nanti boleh cuba. Kalau nak letak santan pun boleh. Tetapi ayam ungkep ya, Haliza Maisuri masak tak pakai santan. Kita akan masukkan terlebih dahulu ayam ni. Oh ya, ungkep tu bermakna ya, masakan yang dimasak lama dan ditutup, diungkep. Ungkep ni bahasa Jawa kalau tak silap saya. Best friend saya, Datin El Ngasi, cukup suka makan ayam ungkep ni ya. Dan kita masukkan semua bahan. Kita guna minyak masak, tetapi bukan sekarang. Masa kita masukkan minyak tu ya. Tengok nanti. Saya akan tunjukkan skill ya, Haliza Maisuri masak ayam ungkep. Okey. Kita masukkan kunyit hidup yang telah ditumbuk. Kita masukkan rempah jintan manis, jintan putih dan juga serbuk ketumbar. Kita masukkan pula serai yang telah kita haluskan. Sebab tu kalau kita goreng, dia akan wangi dan akan ada, orang kata apa, serbuk-serbuknya daripada serai. Dan bahan yang lain untuk menambah aroma yang sedap masakan kita, daun salam dan juga daun limau ya. Kita akan kacau sebati dan kita akan ungkepkan dia ya. Kita boleh letak dah garam. Bismillah. Berasa. Dan kita letak minyak ya. Air jangan letak. Ungkep ni dia tak guna banyak air sebab ayam akan mengeluarkan air ya. Dan juga air blend tadi tu pun dah ada ya. Mulalah kita mengungkep ayam. Tudung periuk, ini tudung periuknya.
Biarkan dengan api yang sederhana dan sampai ayam tu betul-betul masak ya. Nanti kita akan tunjukkan macam mana kejadian ayam ungkep air tangan Haliza Maisuri. Jom kita tengok ayam ungkep kita. Wah, ayam ungkep kita dah masak ya. Tu dia. Nampak tu. Bau serai tu wangi sangat-sangat. Dah boleh matikan api. Kalau nak panaskan, lagi kering, lagi sedap. Dia macam rendang juga ya, ayam ungkep ni. Boleh kita transfer ke dalam periuk. Lambat lagi nak buka ni. Bismillah. Tu dia, anak-anak suka ya makan ayam ungkep ni. Alhamdulillah, ayam ungkep dah masak. Nanti bila cuba ya, kita dalam 30 hari bersama air tangan Haliza Maisuri. Selamat mencuba.